dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hasha Mahira dan saya Kaisara Mani. Anda sedang menonton berita Semasa Dagang TV membawakan rangkuman aktiviti dan pencapaian pelajar Kolej Vocasional Perdagangan bagi bulan Oktober 2025. Saya benci buli. Saya benci buli. Kami semua benci buli. 4 orang pelajar Kolej Vocasional Perdagangan telah terpilih sebagai ahli student council dalam program Kemuncak Pendidikan Kewangan Fund for Life 2025 yang berlangsung pada 6 hingga 9 Oktober 2025 bertempat di UTHM Hotel dan Residence Kuala Lumpur. Program ini merupakan anjuran Arus Academy dan disertai oleh 100 orang pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah, MRSM dan Kolej Vocasional seluruh Malaysia. Seramai 14 orang pelajar mewakili negeri Johor termasuk 4 orang pelajar dari Kolej Vocasional Perdagangan iaitu Siti Khatijah binti Abdullah dan Nurul Aulia binti Hafifi dari kelas 2 BAK serta Muhammad Iman Najib bin Muhammad Hisham dan Rasha Adira Auni binti Rasid dari kelas 2 BPP. Mereka turut diiringi oleh 2 orang pensyarah pengiring iaitu Cik Nur Huda binti Muhammad Tahir dan Encik Muhammad Ashrafuddin bin Azizi. Objektif utama program ini adalah untuk membolehkan peserta mempamerkan kemahiran refleksi dan membuat keputusan kewangan, menunjukkan minat untuk belajar lebih lanjut mengenai kemahiran kewangan serta mengenal pasti cara menguruskan kewangan dengan betul. Sepanjang 4 hari program, pelbagai aktiviti menarik dijalankan antaranya simulasi kem pendidikan kewangan di mana pelajar menjalankan aktiviti simulasi seperti berbelanja dan bekerja untuk memperoleh wang. Program ini berakhir dengan penyampaian Sijil Student Council Kohort 2 dan Anugerah Reach. Tahniah diucapkan kepada semua peserta atas penyertaan dan pencapaian mereka. Kejohanan Petang Open Double Piala Pengarah KV Pangkalan Cepa. Pasukan Petang Kolej Vocasional Perdagangan turut mencatat kejayaan membanggakan apabila menyertai kejohanan Petang Open Double Piala Pengarah Kolej Vocasional Pangkalan Cepa antara KV atau SMT siri keempat peringkat tahun 2025 yang berlangsung dari 17 hingga 19 Oktober di Gelanggang Petang KV Pangkalan Cepa. Sebanyak 8 pasukan telah dihantar oleh KV Perdagangan, terdiri daripada 5 pasukan pelajar lelaki, 2 pasukan pelajar perempuan dan 1 pasukan staf perempuan. Kejohanan ini disertai oleh 208 pasukan dari seluruh negara. Pasukan KV Perdagangan berjaya membawa pulang 3 pingat kemenangan iaitu naik johan plate bagi kategori pelajar perempuan serta tempat best 16 bagi kategori pelajar lelaki dan staf perempuan. Bagi kategori naib johan plate, pemenangnya ialah Nur Erin Arisha binti Saiful Kamal dari kelas 1 BPP dan Nurul Akilah binti Syabidin dari kelas 2 BAK. Manakala bagi kategori Best 16 pelajar lelaki dimenangi oleh Muhammad Rushdi Mukris bin Muhammad Roh Madir dari kelas 1 BPP dan Muhammad Raif Amrin bin Ahmad Esa dari kelas 1 BAK. Untuk kategori staf perempuan, Best 16 dimenangi oleh Puan Nur Hidayah binti Jais dan Puan Wan Suhaida binti Wan Nurdin. Selain itu, pasangan Muhammad Rushdi Mukris dan Muhammad Raif Amrin turut menduduki rangking pertama bagi pusingan kelayakan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua wakil Kolej Vocasional Perdagangan atas semangat kesukanan dan pencapaian yang membanggakan. Segmen 3, Kejohanan Sukan Tahunan Kolej Vocasional Perdagangan kali ke-30. Seterusnya berlangsung dengan penuh meriah Kejohanan Sukan Tahunan Kolej Vocasional Perdagangan kali ke-30 tahun 2025 yang diadakan pada 17 Oktober di Padang Utama College. Untuk itu, kita bersama Puteri Nur Khaira Amani yang membuat liputan di Padang College. Silakan Amani. Terima kasih kepada rakan penyampai di Studio C. Bersama saya Amani, wartawan lokasi anda. Sekarang saya sedang bersiaran di Padang Kolej Vocasional Perdagangan sempena Hari Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-30 bagi tahun 2025. Jika kita melihat di sebelah kanan saya, pensyarah-pensyarah serta pelajar-pelajar sedang membuat persiapan untuk pertandingan khemah tercantik. Di belakang pula kita boleh lihat persediaan perbarisan untuk rumah sukan Beta dan di belakangnya dari rumah sukan Sigma. Kalau kita boleh tengok dari persiapan khemah ke persiapan perbarisan serta ke persiapan atlet, semua rumah sukan sedang berusaha sehabis baik untuk bergelar juara. Jadi, saya akan bawa anda semua kita pusing-pusing, kita tengok rumah sukan mana yang paling all out. Nak tahu tak? Jom kita tengok.
Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan guru penasihat dari Rumah Sukan Beta. Okey, jadi cikgu boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Puan Siti Zulaika binti Adnan. Saya merupakan guru penasihat bagi Rumah Sukan Beta. Terutamanya saya menghias kemah, bahagian kemah. Okey cikgu, jadi saya nak tanya sikitlah tentang kemah Rumah Beta, boleh? Okey, boleh. Okey, jadi boleh tak cikgu bagi tahu dekat kami semua apa tema untuk kemah Rumah Sukan Beta ni? Okey, kalau kita tengok untuk Rumah Sukan Beta, kita mengambil institusi kewangan tabung haji. Okey, tabung haji ni kita terkenal dengan untuk menunaikan umrah dan juga ibadah haji. Okey. Okey cikgu, dalam banyak-banyak perhiasan ni, hiasan mana yang paling susah nak dibuat tu? Okey, untuk pengetahuan umum, okey, kalau kita tengok dekat belakang ni ada bangunan tabung haji, menara tabung haji lah. Menara tabung haji ni agak sukar juga untuk dibina. Saya memerlukan bahan-bahan seperti cardboard, seperti spine. Okey, kalau tengok kita memerlukan cardboard yang sangat panjang. Okey, untuk meninggikan bangunan ni, infrastruktur ni, kita memerlukan cardboard 150 cm. Wow, okey. Kalau boleh tengok tadi, cantik ya. Okey cikgu, dalam 10 lah rate, cikgu rate untuk kemah cikgu ni sebenarnya berapa? Tentulah 10/10. Okay, jadi cikgu akan pasti menang lah. Pasti juara. Okey, insyaAllah saya akan doakan yang terbaik untuk Rumah Sukan Beta. Itu saja, bye. Terima kasih. Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan atlet-atlet dari Rumah Sukan. Alfa. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Muhammad Khalil. Saya Muhammad Nafi Bashir. Okey, jadi nak tanya beberapa soalan lah kan? Baik. Okey, sebagai atlet, apa persiapan yang awak dah buat untuk hari ni? Okey, kita orang pada setiap petang kita orang akan training berlari untuk tingkatkan stamina dan kita orang punya kelajuan. Jadinya turun petang setiap hari tu merupakan salah satu strategi kami. Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan atlet dari Rumah Sukan. Gamma Kuning. Okey, jadi boleh perkenalkan nama dulu? Nama saya Muhammad Taufiq Al-Hakim bin Muhammad Jadi Asman. Okey, jadi nak tanya sikit lah soalan. Boleh? Boleh. Okey, jadi memandangkan awak atlet, apa persiapan yang awak buat untuk hari sukan? Persiapan sebelum hari sukan, yang penting drill, warm up itu penting lah sebelum lari. Kalau tak warm up, drill tu semua boleh injured sebelum lari. Okey, maksudnya kena warm up semua lah? Itu penting Okey. dalam larian. Okey, jadi tadi namanya Taufik Betul. Okey, jadi acara apa yang Taufik sertai ni dah dapat medal ni macam mana tu? Baru dapat 400 dengan 200. Dua acara je join? Tak, 4. 100, 200, 400, 4 kali 100. Okey, ni yang dah join 2 dapat join? Dah. Yang lagi 2 target apa? Johan juga. Akak ada target masa ke? Target Johan. Okey. Okey, baiklah semua. Sekarang saya bersama dengan pensyarah dari Rumah Sukan Sigma. Okey, kita kembali lagi dengan cikgu. Cikgu Sigma juara. Cikgu boleh perkenalkan diri lagi lah. Okay, seperti yang saya maklum, nama saya Muhammad Fisar bin Berakiman, Ketua Rumah Sukan untuk Rumah Sukan Sigma. Okey cikgu, jadi saya nak interview cikgu ni tentang pertandingan kemah menarik lah cikgu. Okay. Untuk Rumah Sukan cikgu. Boleh. Okey, jadi boleh saya tahu tak tema untuk Rumah Sukan cikgu? Tema untuk Rumah Sukan saya, kami memilih Bank RHB. Macam di topi cikgu lah. Macam di topi RHB. Sebab memang RHB pun memang top. Aduh, pedih mata. Okey cikgu, jadi kenapa cikgu pilih tema RHB ni? Ada apa-apa mesej yang nak disampaikan ke macam mana? Sebab kita pilih RHB disebabkan warna biru dia tu yang orang kata lembut, tapi dia amat garang lah dekat Persada Malaysia. Persada Malaysia cikgu? Persada Malaysia lah. Okey cikgu, jadi apa yang specialnya kemah cikgu ni dibandingkan dengan kemah lain? Kemah saya Apa yang ada dekat situ cikgu? special. Paling special adalah kita ada pintu gerbang. Yang diperbuat daripada belon. Kita ada mesin ATM, kita banyak sangat prop. Kena datang lah. Okay. Banyak sangat prop, tak boleh nak sebut satu-satu. Terlampau banyak. Okey, jadi cikgu, cikgu berharap untuk juara ke nombor 2 ke macam mana untuk kemah cikgu ni? Semestinya saya berharap untuk juara. Okey. Baiklah, sekarang saya bersama dengan guru ataupun pensyarah dari Rumah Sukan.
Gama. Okey, cikgu boleh perkenalkan diri lagi? Nama saya Ahmad Ahyami Arsyad, boleh dipanggil Cikgu Ayai, Ketua Rumah Sukan Gama. Okey cikgu, jadi saya nak interview cikgu tentang kemah. Sebab saya dapat tahu kemah ada pertandingan, betul cikgu? Betul. Okey, jadi untuk tema kemah cikgu tu, cikgu pilih tema apa? Kita orang rumah kuning, so kita orang pilih perbankan iaitu Maybank. Okey, jadi kenapa cikgu pilih tema ni? Sebab warna kuning je? Salah satu sebab warna kuning dan yang keduanya adalah Maybank ni antara institusi perbankan yang tersohor dan yang terbesar sekali di Malaysia. Okey cikgu. Jadi saya tengok dekat kemah cikgu tu ada banyak prop. Dalam banyak-banyak prop tu, prop mana yang cikgu paling susah nak buat? Paling susah nak buat adalah peti emas kita orang. Cikgu buat peti emas? Saya punya AJK lah, guru-guru okey. yang menghasilkan peti emas yang dalam tu ada emas, belian dan benda-benda yang berharga. Okey, itu gitu. menunjukkan bank lah. Itu menunjukkan bank lah. Okey cikgu, jadi apa specialnya kemah cikgu ni berbanding dengan kemah rumah sukan lain? Kemah rumah sukan lain, kalau pelajar lihat, di belakang tu ada gambar harimau. Belakang kemah ada gambar harimau? Ya, gambar harimau. Kalau boleh tengok kat sana tak? Boleh, Maybank cuba kejap. kita zoom sikit. Nampak tak? Nampak tak harimau dia tu? Kan, yang rumah-rumah lain tak ada. Kalau kita tengok rumah cikgu masih stay ya macam tu? Sebab kita rasakan kemenangan milik kita orang. Okay, baiklah, kami misalkan contohnya setiap petang kami akan turun padang untuk jogging, test endurance 150 meter dalam beberapa set untuk persiapan hari ini. Lepaskan acara pensyarah, saya wish good luck untuk pensyarah, dapatkan tambah mata untuk beta untuk kita jadi juara keseluruhan pada tahun Harapan ini. mestilah juara lah. Mesti. Terima kasih Amani atas laporan itu tadi. Kejohanan ini bertujuan meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti co-curriculum, memupuk gaya hidup sihat serta menanam semangat kesukanan dan daya tahan dalam kalangan pelajar. Berikut merupakan keputusan rasmi bagi acara olahraga. Kategori 100 meter perempuan dimenangi oleh Rumah Sukan Beta, diikuti Sigma dan Alpha. Manakala 100 meter lelaki dimenangi oleh Rumah Sukan Gama, diikuti Alpha dan Sigma. Bagi acara 4x400 meter perempuan, Beta muncul juara diikuti Alpha dan Sigma. Kategori lelaki pula dimenangi oleh Sigma, diikuti Alpha dan Gamma. Untuk acara 4x100 meter perempuan, Sigma meraih tempat pertama, manakala bagi lelaki, Gamma menjuarai acara tersebut. Rumah Sukan Gama dinobatkan sebagai johan perbarisan, diikuti Beta dan Sigma. Bagi hiasan kemah tercantik, Sigma menduduki tempat pertama, diikuti Alpha dan Beta. Anugerah Olahragawan disandang oleh Muhammad Taufik Al-Hakim bin Muhammad Jidi Asman dari Rumah Sukan Gama, manakala gelaran olahragawati diberikan kepada Aisyah Damia binti Syahrul Fahmi dari Rumah Sukan Beta. Rumah Sukan Beta muncul sebagai juara keseluruhan kejohanan tahun ini, diikuti Rumah Sukan Sigma, Gamma dan Alpha. Sekalung perhargaan diucapkan kepada semua barisan pengurus pensyarah serta staf AKP, para atlet, QM seterusnya pelajar-pelajar yang telah menjayakan kejohanan kali ke-30 ini. Demikianlah rangkuman berita untuk minggu ini yang memaparkan pelbagai aktiviti akademik dan kurikulum pelajar Kolej Vokasional Perdagangan. Teruskan usaha dan semangat untuk melakar lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Saya Nur Hasha Mahira dan saya Kaisar Ramani untuk Dagang TV Kolej Vokasional Perdagangan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum dan salam dagang di hati.